Doktor, makan herbal original seperti daun moringa, buah sayur ataupun ulam-ulam segar boleh tak? Jawapan dia boleh. Sebab daun moringa dan ulam-ulam segar ni ada kaya dengan vitamin, mineral dan antioksidan. Dia boleh juga kadang-kadang membantu tingkatkan imun sistem dan membaikkan kesihatan secara umum. Dan yang ketiga, dia mempunyai serat yang tinggi, baik untuk sistem penghadaman, baik untuk sistem pencernaan. Tetapi kena pastikan daun tu bebas daripada racun serangga. Jangan makan dengan kuantiti yang terlalu banyak tanpa kawalan. Terutamanya kalau ada penyakit-penyakit kronik seperti sakit buah pinggang, sakit jantung, sakit renal failure contohnya. Ataupun ada masalah kesihatan yang tertentu sepertinya tengah buat dialisis, peritoneal dialisis atau hemodialisis, memang kena tanya pakar anda dulu. Dan yang paling penting, makan ulam-ulam segar, makan herbal ni tak menggantikan rawatan yang doktor bagi. Kesimpulan dia, daun moringa ataupun ulam-ulam segar boleh makan, tak ada masalah. Tetapi kalau ada keraguan, jumpa doktor, tanya dulu.